Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menafikan dakwaan kononnya dia telah mengedarkan kad undangan perkahwinannya bersama Bella Astila seperti yang tular di media sosial. Jangan lupa subscribe Sourcefood Channel, kemudian like dan tinggalkan komen-komen yang bermanfaat untuk bacaan semua orang dan nantikan pelbagai lagi berita-berita viral daripada politik, hiburan dan viral isu. Bye! Video yang menunjukkan dirinya seolah-olah mengedarkan sesuatu kepada beberapa individu di parlimen telah disalah tafsir oleh orang ramai. Jelasnya dokumen berkenaan bukanlah kad undangan perkahwinan, sebaliknya berkaitan urusan rasmi mewakili penduduk Parlimen Muar. Saya nak bercakap jujur, bila kad itu disampaikan di Parlimen, itu sebenarnya adalah permohonan saya mewakili orang Muar kepada Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri, katanya. Beliau menegaskan perkara tersebut adalah sebahagian daripada tanggungjawab hakikinya sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan keperluan dan permohonan rakyat kepada kepimpinan negara. Itu adalah tugas saya untuk sampaikan kepada kepimpinan negara. Ini adalah tanggungjawab hakiki saya, ujarnya. Dia tidak menolak kemungkinan soal perkahwinan, namun menegaskan sekiranya kad undangan itu benar-benar wujud suatu hari nanti, perkara tersebut pasti akan diumumkan secara terbuka. Saya selalu minta untuk doakan saya kerana dia itu sangat penting. InsyaAllah tahun ini tahun yang sangat bermakna dan istimewa, jelasnya lagi.